Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Perak berkuat kuasa 1 Januari 2026. Bekas Menteri Besar Perak itu memaklumkan perkara berkenaan dalam hantaran terbaharu Facebook miliknya. Ahmad Faizal berkata tindakan itu dibuat susulan peletakan jawatan pengerusi PN Pusat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ahmad Faizal merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kepimpinan serta ahli-ahli parti komponen PN Perak atas kerjasama, sokongan dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang beliau menggalas amanah sebagai pengerusi PN Perak. Terdahulu, bekas Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahiruddin Jamal mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi PN Johor. Ia diikuti pengumuman peletakan jawatan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung PN dan pengerusi PN Selangor berkuat kuasa 1 Januari 2026.